Oh, ni soalan menarik lah. Tapi aku rasa macam kau akan takut nak jawab. Kau ni aku tak boleh lah. Kalau soalan dari kau memang aku akan takut. Dia pasal perempuan. Apa nak takut? Apa nak takut? Kita beli beras bro. Bro, we are the man lah. Kita beli beras bro. Tak takut pun. Takkanlah takut. Soalan dia adalah kau punya first crush bila dan kenapa? First crush aku girlfriend aku yang sekarang tu. Kau aku dah agak lah soalan jawapan kau. Bila, siapa dan kenapa? Kau lu. Aku kat Tadika. Tadika Dia bukanlah aku minat macam nak bercinta dengan dia. Cumanya aku suka tengok dia. Oh. Aku tak Sial lah. Kau budak kot time tu. Ya, Tapi kau dah macam tengok perempuan 5 tahun 6 tahun. Budak tu macam muka macam Cina sikit. Cantik tu. Lepas tu dia macam fine shit lah. Fine shit lah. Masa tu macam aku tengok ramai-ramai kan. Dia yang menangkap mata aku lah. Cumanya aku dah menghilangkan hasrat aku nak kenal dengan dia tu. Kau tahu lepas apa? Lepas aku kencing dalam seluar kat dari kau. Lepas tu aku dah macam mesti tengok malu gila. Harapan lah. Tapi sekarang kau tak tahu lah dia kat mana sekarang? Tak. Lost contact lah. Kalau awak tengah tengok ni, saya pernah kencing dekat Tadika. Kalau awak ingat saya, Tapi tu dulu lah. Sekarang dah masculine. Sekarang saya dah boleh kencing dekat tandas. Oh, tapi kau 5 tahun 5 tahun kau dah macam terpesona. Kencing lah. Kencing tu kau umur 2 bulan kau kencing. Kau dah terpesona tengok wanita lah. Aku pencipta wanita macam mana? Damn, siut lah. Cinta wanita.